Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Muhammadan Arif bin Abdullah, merupakan pelajar Final Year Project Aura Positif A241. Saya telah memilih studio lukisan di bawah selian Dr. Elis Syuhaila binti Mokhtar dan akan menunjukkan teknik menghasilkan bulu lembut menggunakan charcoal untuk rujukan pelajar studio lukisan dan lakaran. Semasa menghasilkan FYP, kajian saya bertajuk penghasilan visual effect dalam karya lukisan melalui penelitian tekstur menggunakan media arang dan bitumin. Di bawah tajuk kajian ini, saya telah menghasilkan dua karya bertajuk Cradle of Hollow dan Cradle of Hollow bersaiz 6 kaki x 6 kaki menggunakan teknik reverse atau pemadaman. Dengan kerjasama dan juga bantuan daripada penyelia saya iaitu Dr. Elis Syuhaila, karya ini telah mendapat top 1 dalam bidang seni halus. Karya ini juga telah terpilih untuk dipamerkan di ruangan lobi utama bangunan e-learning UPSI. Bukan itu sahaja, karya ini juga telah dipilih oleh pengarah Pusat Kebudayaan untuk dimasukkan di dalam Buletin Puskap. Dalam video ini, mari kita lihat bagaimana menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik reverse untuk menghasilkan bulu lembut menggunakan charcoal dan pemadam. Teknik reverse merupakan teknik yang paling tepat untuk menghasilkan bulu-bulu lembut pada objek yang memerlukan bulu-bulu dengan jangka masa yang sangat cepat dan mudah. Mudah sahaja, anda memerlukan charcoal stick dan juga pemadam. Langkah pertama, saya akan menggunakan Faber-Castell charcoal stick coat soft dengan menghitamkan terlebih dahulu objek untuk menghasilkan bulu. Langkah seterusnya, saya akan menggunakan mono eraser yang anda boleh dapatkan di Sopea. Di peringkat ini juga, anda perlu merujuk kembali gambar rujukan anda untuk menghasilkan bulu-bulu yang natural, kerana menghasilkan bulu menggunakan imajinasi sendiri akan menyebabkan bulu-bulu tidak natural. Kemasan terakhir, saya akan menggunakan white charcoal pencil Faber-Castell coat soft ataupun menggunakan pastel berbentuk pastel. Pastel berbentuk pensel. Kalau anda berani membuat bulu-bulu, silakan buat bulu-bulu. Diharap video teknik ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.